Kau ingat cerita Raja Bersiung dah habis dekat situ je ke? Tak, ada banyak lagi yang aku belum cerita. Korang nak tahu? Aku Wan Daud, jom kita spill. Macam episod lepas, aku ada cerita yang Drashta ni boleh meramal masa depan untuk menjaga keharmonian negara. Tapi penghujungnya, apa jadi? Yong disumpah menjadi Raja Bersiung. Yong mula kausan darah. Dia mula baham rakyat dia sendiri. Rakyat pun mula kucar-kacir hidup dalam ketakutan. Waktu semua benda ni jadi, ada 3 menteri yang dapat selamatkan diri diorang daripada Raja Bersiung. Menteri-menteri ini cuba cari jalan untuk hapuskan Raja Bersiung. Jadi apa yang diorang buat? Diorang pun cari Drashta. Kenapa Drashta? Korang ingat tak? Dekat episod lepas, aku ada cerita yang Drashta ni dukun negara. Jadi dialah satu-satunya yang dapat tewaskan Yong. Tapi sebelum Drashta berlawan dengan Raja Bersiung, dia perlukan senjata. Jadi dia buat satu pedang. Dan pedang ni namanya Da Hitam. Masa Drashta berdepan dengan Raja Bersiung, dia tak sempat pun guna pedang tu. Raja Bersiung dah baham dia. Sebabkan itu, Raja Bersiung jadi lebih agresif. Dia marah. Keadaan jadi lagi kucar-kacir. Dia makan isteri dia. Dia makan semua rakyat-rakyat dia. Asha, anak kepada Raja Bersiung, dia sendiri mengangkat pedang tu untuk menghapuskan bapa dia. Tapi masih tak berhasil. Sebab apa? Sebab Raja Bersiung dah makan anak dia sendiri. Dia dah buat satu dosa besar. Satu kesilapan yang menyebabkan dia tak boleh mati. Dia jadi abadi. Inilah apa yang Raja Jin nakkan daripada awal tu tadi. Inilah yang dimaksudkan dengan keruntuhan kerajaan Kataha yang Drashta dah ramalkan awal tadi. Ironik kan? Drashta usahakan nak halang bencana ni, tapi dialah punca utama. Bencana ni jadi. Lepas Raja Bersiung dah sedar apa yang dia dah buat, dia mula rasa kesal. Kau bayangkan, kau dah bunuh dan makan anak kau sendiri, abang kau sendiri, isteri kau sendiri. Siapa-siapa pun yang buat benda ni, confirm menyesal gila. Dan disebabkan sesalan tu, Raja Bersiung ni pun rentap siung dia dan dia campak jauh-jauh. Dan tempat tu diberi nama Balik. Raja Bersiung pun lari hilangkan diri. Tapi kalau korang tanya aku, dekat mana Raja Bersiung sekarang, aku rasa dia ada lagi. Dekat kalangan kita. Cuma kita je tak tahu. Dan ikutkan nota yang atuk aku tulis, dia ada keturunan baru. Bukan Asha, tapi pewaris baru. Adakah Raja Bersiung ada dekat zaman moden ni? Dan ada kena-mengena ke dengan perang kita yang akan datang ni? Jap, sebelum aku terlupa, ingat tak tadi aku cerita pasal 3 orang menteri tadi tu? Masa peristiwa Raja Bersiung ni tengah jadi, 3 orang menteri ni sebab takutkan legasi kerajaan Kataha tu pupus, diorang bertiga ada buat satu kitab. Diorang bukukan semua ilmu-ilmu ni dan ada satu ramalan penting. Kau nampak apa yang aku nampak? Aku akan cerita lebih dekat episod lepas ni. Aku Wan Daud, logging out.